Okey, baiklah. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Selamat pagi, Selamat Cikgu. pagi, Cikgu. Okey, apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu semua sehat dan bersedia untuk belajar. Sehat tak semua? Sehat, Cikgu. Sehat. Okey. Sebelum kita mula, pastikan mikrofon dalam keadaan mute. Nanti bila cikgu tanya soalan atau minta kamu berkongsi pendapat, barulah kamu orang membuka mikrofon kamu. Kalau ada masalah internet atau audio, terus beritahu cikgu di ruangan chat. Baik, sekarang cikgu akan ambil kehadiran dulu. Bila cikgu panggil nama nanti, sila jawab hadir. Kalau mikrofon tak berfungsi, type saja di ruangan chat. Jadi cikgu panggil nama dulu. Kita mula dengan Paulina Uding. Saya, Cikgu. Fioni Jen. Ada, Cikgu. Cherry Liana Jessie. Ada, Cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih semua kerana telah hadir pada hari ini. Jadi kita bertemu semula. Dan masih ingatkah kamu orang semua kelas kita pada Isnin yang lepas? Ingat, Masih. Cikgu. Okey, jadi sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, cikgu ingin merecap. Apa recap? Mengimbas kembali. Okey, mengimbas. Okay. Jadi sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin membuat sesi mengulang kembali apa yang telah kita belajar pada Isnin lepas dan tugasan yang telah cikgu berikan kepada kamu orang semua. Cikgu share screen dahulu. Okay. Jadi 3 orang telah menghantar tugasan yang telah cikgu bagi hari itu. Situasi 1, cikgu baca dulu. Semasa pulang dari sekolah, Amir melihat rakannya melintas jalan tanpa menggunakan jejantas walaupun jejantas disediakan. Jadi apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Amir? Berikan alasan. Satu jawapan yang akan cikgu baca ialah Amir hendaklah menasihati rakannya untuk melintas menggunakan jejantas. Jadi kamu orang di sini menjawab soalan cikgu. Situasi 2 pula ialah Aina membonceng motosikal bersama bapanya tetapi tidak memakai topi keledar kerana destinasi mereka sangat dekat. Jadi adakah tindakan Aina betul? Jelaskan sebab. Tindakan Aina tidak betul kerana sebagai penunggang motosikal kita seharusnya menggunakan topi keledar walaupun destinasi mereka sangat dekat. Jadi cikgu tengok semua jawapan kamu orang di sini semua betul. Soalan yang ketiga ialah soalan kebat. Pada pendapat kamu, apakah satu amalan berhemah di jalan raya yang paling penting? Mengapa? Pada pendapat saya, amalan berhemah di jalan raya yang paling penting adalah sentiasa mematuhi peraturan jalan raya supaya kita dapat mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya. Jadi situasi 4 ialah soalan refleksi. Nyatakan satu perkara baharu yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu akan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah perkara baharu yang saya pelajari hari ini ialah kita hendaklah memeriksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku seperti kemalangan jalan raya. Yang kedua ialah mematuhi peraturan di jalan raya dan cara saya mengamalkannya ialah menggunakan topi keledar apabila menggunakan motosikal dan sentiasa berhati-hati apabila menyeberang jalan raya. Yang ketiga ialah satu perkara yang saya pelajari pada hari ini ialah sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan cara saya mengamalkannya dalam kehidupan seharian
adalah dengan melihat kiri dan kanan sebelum melintas jalan. Jadi tahniah kepada semua orang kerana telah berjaya menjawab soalan yang telah diberikan oleh cikgu dan menjawab soalan ini dengan betul dan tepat. Terima kasih semua. Jadi cikgu akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang sila buka Google Classroom kamu orang semua. Cikgu dah muat naik semua bahan yang kita akan gunakan pada hari ini seperti slide, video, infografik, quiz dari Bluecat, Padlet, Google Form dan juga lembaran kerja. Semua dah berjaya buka? Sudah, cikgu. Okey, kalau dah, Dah, kita cikgu. teruskan kelas kita. Jadi, okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar topik berhati-hati di alam cyber di bawah tema waspada selalu. Sebelum tu, cikgu nak tanya sikit. Siapa dekat sini yang guna telefon pintar setiap hari? Angkat tangan atau boleh type saya di ruangan chat. Okey. Saya, cikgu. Okey, jadi cikgu tengok semua kamu orang memakai telefon pintar setiap hari. Jadi pause lah. Ada bunyi lori sampah. Jadi kamu tahu tak apa yang dimaksudkan dengan alam cyber? Tahu, cikgu. Tahu, cikgu. Bagi cikgu satu contoh yang kamu orang tahu sebelum cikgu meneruskan kepada slide yang seterusnya. Alam cyber seperti di dalam di dalam internet, laman sesawang. Okey. Macam WhatsApp, Telegram, TikTok. cikgu. Betul. Ya, cikgu. Betul. Facebook, Jadi- cikgu, Facebook. Ya, mesti kamu pakai Facebook. Ya, cikgu. Saya selalu tengok perkembangan dunia. Ya, bagus tu. Okey, jadi kita akan teruskan pada slide seterusnya. Jadi, apakah itu alam cyber? Yang pertama ialah dunia maya yang menggunakan internet, diakses melalui telefon pintar, komputer dan tablet, digunakan untuk berkomunikasi, belajar, mencari maklumat dan berhibur seperti mana yang kamu orang telah nyatakan sebentar tadi. Ia juga perlu digunakan secara berhemah dan bertanggungjawab untuk mengelakkan benda yang tidak diingini berlaku. Jadi, sebelum kita teruskan, marilah kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap semua murid dapat menganalisis sekurang-kurangnya 4 maklumat tentang etika penggunaan media sosial, membina kerangka cerpen menggunakan teknik peta bulat dan menghasilkan satu perenggan pembukaan cerpen yang dramatis dan kreatif. Kalau semua bekerjasama dan fokus sepanjang kelas, cikgu yakin kita boleh capai semua objektif ini. Baik, sekarang cikgu nak tayangkan satu video pendek tentang etika penggunaan media sosial dan keselamatan cyber. Semasa menonton nanti, cuba fikirkan beberapa perkara ini. Apakah yang dimaksudkan dengan alam cyber?
Baik, video telah tamat. Sekarang cikgu nak dengar pendapat kamu orang pula. Jadi sila jawab soalan yang akan cikgu berikan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan alam cyber? Cherry, sila jawab. Alam cyber ialah penggunaan internet di dalam media sosial. Okey. Jadi bagus jawapan kamu. Soalan yang seterusnya ialah apakah aplikasi yang kamu gunakan setiap hari? Jadi cikgu nak Paulina jawab. TikTok, cikgu. Okey, bagus. Jadi soalan yang ketiga ialah apakah kebaikan menggunakan alam cyber? Fioni, tolong cikgu jawab. Dapat memudahkan komunikasi dan membantu mencari maklumat dengan cepat. Okey, baiklah. Soalan keempat pula ialah apakah risiko jika kita menggunakan alam cyber tanpa kawalan? Cikgu nak semua jawab. Satu persatu dahulu, kita mula dari Fioni. Menjadi mangsa penipuan dalam talian. Contohnya scammer. Bagus. Seterusnya, Kita menggunakan Paulina. Kita akan menggunakan alam cyber secara berlebihan. Okey. Seterusnya, Cherry Liana. Risiko jika kita menggunakan alam cyber tanpa kawalan ialah kita akan lebih fokus dengan alam cyber. Contohnya, sebagai pelajar, kita perlu mempunyai had limit penggunaan alam cyber bagi mengelakkan kita daripada terlalu obses cikgu? Terlalu ketagih. Ya, nanti akan menyebabkan pembelajaran kita terganggu. Ya, betul. Jadi, bagaimanakah cara menjadi pengguna alam cyber yang berhemah? Semua boleh jawab. Bagaimanakah cara menggunakan penggunaan alam cyber? Cara menjadi pengguna alam cyber yang berhemah ialah kita hendaklah tidak menggunakan alamat ataupun maklumat peribadi di dalam media sosial. Okey. Jadi kalau yang lain tidak ada jawapan lagi, cikgu akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Tak dah, cikgu. Okey. Jadi, kita akan masuk kepada aktiviti yang pertama. Langkah pertama ialah membaca nota yang telah disediakan, iaitu infografik yang telah cikgu sediakan pada Google Classroom. Sebentar ya. Sila masuk ke Google Classroom masing-masing. Sila tekan infografik berhati-hati di alam cyber. Jika semua dapat tekan, sila bagi tahu dengan cikgu. Sudah, cikgu. Okey. Sudah, cikgu. Okey. Jadi, sebentar ya. Jadi, cikgu akan beri masa lebih kurang 5 minit untuk kamu semua orang baca. Semasa membaca, cuba cari maklumat penting tentang etika penggunaan media sosial.
Sudah, cikgu. Alright, kalau semua sudah baca, jadi cikgu akan menguji sejauh mana apa yang kamu faham tentang infografik yang telah cikgu bagi ini. Baik. Sekejap ya. Slide seterusnya ialah kuis interaktif. Sila klik pautan blue card yang telah cikgu sediakan dalam Google Classroom ataupun di dalam slide yang telah cikgu berikan. Dan kamu juga boleh scan dekat sini kalau kamu tak dapat klik link yang telah cikgu bagi. Masa kamu masuk nanti, sila masukkan nama sebenar kamu dan jawab soalan yang telah diberikan ya. Sekejap ya. Sila masukkan ID dekat kamu orang punya account. Ada apa-apa masalah? Login dulu. Ya, nanti masukkan game ID ni terus. Cikgu perlu login ke cikgu? Ya, perlu login. Okay. Ataupun kamu scan terus sini pun dapat juga. Okay. Okay. Jadi semua sudah masuk, jadi cikgu akan tekan start. Sila jawab. Jangan tergesa-gesa. Jawab dengan betul. Okay, baiklah. Yeay. Cikgu dapat tengok siapa yang dapat nombor pertama. Okay, next. Okay, Tanya. Cikgu dapat nampak Paulina. Okay. Laju betul kamu orang jawab.
Siapa yang jawab salah tu? Kenapa? Okay. Jadi ada satu lagi soalan. Soalan yang terakhir. Okey. Jadi siapa? Jadi kita dapat nampak siapa yang dapat nombor pertama, yang kedua dan ketiga. Jadi janganlah bersedih kalau tak dapat nombor satu. Yang penting semua dapat jawab soalan yang telah cikgu beri. Jadi seterusnya kita akan kembali kepada slide kita. Jadi seterusnya kita masuk ke aktiviti yang lebih menarik. Jadi cuba lihat situasi pada slide yang telah cikgu beri. Cikgu nak semua orang baca sama-sama situasi yang telah cikgu berikan. Ame. 1, 2, 3. Ame menerima mesej daripada individu yang tidak dikenali yang menawarkan hadiah telefon pintar secara percuma. Tanpa berfikir panjang, Ame menekan pautan tersebut dan mengisi maklumat peribadinya. Beberapa hari kemudian, akaun media sosial Ame telah digodam. Secara berkumpulan, bina kerangka cerpen menggunakan peta bulat berdasarkan situasi di atas. Ya. Jadi, berdasarkan situasi ini, kamu akan membina kerangka cerpen menggunakan peta bulat. Cikgu mahu kamu fikirkan siapa wataknya, di mana latarnya, bagaimana permulaan cerita, apakah konflik, apakah klimaksnya, bagaimana peleraiannya, nilai murni dan juga pengajaran yang boleh kita ambil. Cikgu bagi masa 6 minit untuk kamu semua menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Jadi sila masukkan ke ruangan Padlet yang telah cikgu berikan di Google Classroom tadi. Jika tidak dapat, kamu orang boleh scan di QR code yang telah cikgu sediakan. Okey, jadi sila masukkan ke soalan situasi ini dan tekan link Padlet yang telah cikgu sediakan. Jadi semua sudah dapat akses? Sudah. Okey, cikgu nak kamu orang jawab. Cikgu akan berikan masa 5 minit untuk kamu orang jawab. Baik, cikgu dah nampak ada beberapa jawapan yang telah lengkap. Jadi kalau sudah siap nanti, kamu bagi tahu cikgu.
Sudah, cikgu. Sekejap ya, tunggu satu lagi. Cherry, laju lagi. Cherry dah siap ke? Siap, cikgu. Alright. Sementara menunggu kawan kamu untuk siap, kamu orang boleh tengok jawapan kawan-kawan kamu dan juga komen ataupun like jawapan mereka. Sudah, cikgu. Okay. Jadi kalau semua sudah, cikgu nak minta kamu orang semua untuk berkongsi hasil kerja kamu orang. Jadi bagi tahu cikgu jawapan kamu orang dan kenapa kamu orang memilih jawapan tersebut sebagai jawapan kamu orang. Jadi kita mulakan dengan Fioni. Untuk soalan 1, siapakah watak utama dalam cerita ini? Watak utamanya adalah Amir. Hal ini kerana Amir yang menerima mesej daripada individu yang tidak dikenali yang menawarkan hadiah telefon pintar secara percuma. Ya, betul. Cikgu tengok semua orang menjawab Amir sebagai jawapan mereka. Dan soalan 2 pula ialah cikgu nak Paulina untuk jawab. Di manakah peristiwa ini berlaku? Peristiwa ini berlaku di rumah Amir. Okay. Baiklah, kita teruskan kepada soalan ketiga. Cikgu nak Cherry jawab. Apakah konflik utama yang berlaku? Menerima mesej daripada individu yang tidak dikenali. Ya. Selepas tu soalan 4, Fioni. Bagaimanakah konflik tersebut boleh diselesaikan? Dengan tidak menerima tawaran tersebut dan melaporkan akaun penipuan tersebut. Pada pendapat kamu orang semua, kenapa konflik penipuan ini kita perlu selesaikan dengan segera? Supaya orang yang kena tipu itu tidak mengalami kerugian. Ya, betul? Betul jawapan kamu tu. Jadi kita teruskan kepada soalan 5. Apakah nilai murni yang boleh diterapkan dalam cerita ini? Cikgu nak semua orang jawab. Yang pertama, Fioni boleh jawab. Nilai murni yang boleh diterapkan dalam cerita ini adalah bertanggungjawab. Kenapa? Sebab kita sebagai seorang yang memakai media sosial mestilah bertanggungjawab apabila ada berlakunya macam penipuan di alam cyber. Jadi kita bertanggungjawablah untuk melaporkannya bagi pihak berkuasa. Ya, betul. Jadi yang seterusnya ialah jawapan Paulina. Dan kenapa kamu memilih jawapan tersebut? Jawapan saya berani kerana kita perlu berani melaporkan sesuatu yang tidak benar.
Ya, betul. Dan jawapan yang seterusnya ialah Ciriliana. Nilai yang boleh diterapkan dalam cerita ini ialah keberanian. Saya memilih jawapan keberanian kerana sebagai pengguna media sosial, kita haruslah sentiasa berani dalam mengambil apa-apa keputusan. Lebih-lebih lagi apabila kita berhadap dengan masalah skamer, penggodam. Supaya kita supaya tidak berlakunya apa-apa perkara yang tidak diingini lah. Jadi soalan yang terakhir ialah soalan 6. Pengajaran yang sesuai. Apakah pengajaran yang sesuai? Jadi apa yang cikgu lihat dekat sini ialah dari jawapan Fioni, kita hendaklah menyemak dahulu tawaran tersebut adakah ianya sah atau tidak sebelum menerimanya dan tidak berkongsi maklumat peribadi kepada orang yang tidak dikenali. Jawapan Polina pula ialah kita haruslah tidak mempercayai sesuatu maklumat yang tidak benar daripada individu yang kita tidak kenali. Jawapan Ciriliana pula ialah kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan setiap maklumat yang kita peroleh daripada alam cyber dan tidak mudah terpedaya dengan setiap tawaran yang diberikan. Jadi, cikgu sangat-sangat berpuas hati dengan jawapan yang telah kamu berikan pada cikgu. Jadi, selepas itu cikgu akan teruskan dengan sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, cikgu. Alright. Jadi, slide seterusnya ialah video cara menulis cerpen. Jadi, cikgu berharap kalau kamu orang ada masa terluang, sila lihat video yang telah cikgu berikan dekat sini ataupun dekat Google Classroom. Jadi, ini cara-cara untuk mengajar kamu untuk menulis cerpen ya. Jadi, slide seterusnya ialah struktur penulisan cerpen. Jadi dekat sini dia dah terangkan cara untuk membuat kerangka cerpen menggunakan peta bulat. Jadi yang dekat sini kita dapat lihat dia letak tema dahulu, lepas tu dia letak sini watak, latar, konflik, nilai atau pengajaran, cara penyelesaian dan plot atau peristiwa. Jadi struktur cerpen yang kita dapat lihat dekat sini ialah permulaan ataupun pengenalan untuk cerpen, iaitu memperkenalkan watak, latar, masa dan situasi permulaan cerita. Selepas itu, struktur perkembangan. Kisah berkembang melalui peristiwa demi peristiwa yang membawa kepada konflik. Dan seterusnya, klimaks, kemuncak kepada konflik atau masalah yang dihadapi oleh watak. Dan yang seterusnya ialah peleraian. Masalah diselesaikan dan cerita diakhiri dengan penyelesaian. Seperti mana yang telah kita tengok, yang telah kita buat pada Padlet tadi yang tentang cerita Amir tu. Kamu orang boleh guna cerita Amir tu untuk membuat struktur cerpen yang telah kamu pelajari dekat gambar ini. Jadi tips untuk menulis cerpen ialah rancang idea dengan teliti. Yang kedua, gunakan bahasa yang menarik dan mudah difahami. Ketiga, pastikan jalan cerita logik dan menarik. Yang keempat, sampaikan pengajaran atau nilai murni. Dan yang kelima, semak semula penulisan sebelum menyiapkan draft. Jadi, slide seterusnya ialah nota penulisan cerpen. Yang ini sama saja seperti yang slide sebelum ini tadi. Jadi, untuk aktiviti yang terakhir, sila buka Google Form yang telah cikgu sediakan di dalam Google Classroom ataupun kamu orang boleh scan
aktiviti refleksi yang telah cikgu sediakan ini. Jadi, sebentar ya. Jadi semua dapat masuk kepada Google Form yang telah cikgu beri. Dapat. Okey, jadi sila isikan maklumat kamu, isi nama penuh kamu, nama kelas, email dan jawab semua soalan yang telah diberikan oleh cikgu. Baik, cikgu. Okey. Sudah, cikgu saya. Okey, jadi cikgu akan tengok jawapan kamu ya. Sudah, cikgu. Okey. Jadi cikgu perlukan satu lagi dari responden. Okey, cikgu akan teruskan dengan jadi, apakah perkara baharu yang anda pelajari pada hari ini? Sila satu persatu jawab soalan cikgu. Mengetahui cara penggunaan alam cyber secara berhemah. Yang seterusnya, Perkara baharu yang saya pelajari pada hari ini ialah tentang alam cyber. okey, yang terakhir. Cara menggunakan media massa dengan baik. Okey, jadi soalan seterusnya ialah apakah nilai murni yang paling penting ketika menggunakan media sosial? Yang pertama, Keberanian. okey. Jadi yang Bertanggung jawab dan berwaspada. Tanggung jawab. okey. Jadi sejauh manakah anda yakin dapat menghasilkan cerpen berdasarkan kerangka? Jadi cikgu dapat tengok kamu orang jawab sangat yakin dan yakin. Boleh bagi tahu cikgu kenapa? Sebab cikgu sudah ajar cara macam mana mau buat cerpen tadi. Ya. Contohnya macam mana? Perlu ada watak, perlu ada konflik, perlu ada latar belakang. Ya, bagus, betul. So ini jadi ini menunjukkan bahawa kamu betul-betul faham apa yang telah kita bincangkan pada mula-mula tadi. Ya, cikgu. Jadi, okey, bagus. Jadi soalan yang terakhir ialah nyatakan satu pengajaran yang anda peroleh daripada topik berhati-hati di alam cyber.
Jadi yang pertama cikgu dapat lihat ialah tidak mudah terpedaya dengan maklumat yang disebarkan di alam cyber. Dan kedua, kita hendaklah sentiasa berwaspada semasa menggunakan media sosial dan sentiasa mengambil tahu adakah ia sah atau tidak sebelum berkongsi maklumat diri agar tidak menjadi penipuan. Dan yang terakhir sekali ialah pengajaran yang saya dapat ialah saya seharusnya berhati-hati apabila menerima panggilan atau mesej daripada individu yang tidak dikenali. Jadi, terima kasih kerana telah menjawab soalan yang telah cikgu berikan. Kita akan kembali kepada slide kita yang tadi. Sebentar. Okay. Sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu ada satu tugasan untuk kamu. Dalam Google Classroom, cikgu dah sediakan lembaran kerja. Tugasan kamu ialah menghasilkan satu perenggan pembukaan cerpen berdasarkan kerangka yang telah kamu bina tadi. Gunakan bahasa yang gramatis dan kreatif. Jangan lupa hantar sebelum tarikh yang cikgu telah tetapkan. Bagi tahu cikgu kalau semua dapat akses ya. Dapat, cikgu. Okay. Jadi, baiklah. Sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini, cikgu nak tanya dua soalan. Siapa boleh terangkan kepada cikgu apa yang dimaksudkan dengan alam cyber? Alam cyber ialah ruang atau dunia maya yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk berkomunikasi. Ya, betul. Jadi soalan kedua pula, apa yang perlu kita fikirkan sebelum berkongsi maklumat di media sosial? Yang perlu kita fikirkan sebelum berkongsi maklumat di media sosial ialah adakah ia selamat untuk dikongsikan? Yang kedua, adakah ia akan menimbulkan perkara negatif apabila dia dikongsikan? Okey, betul. Tepat sekali jawapan kamu. Jadi hari ini kita dah berjaya mengenal pasti etika penggunaan media sosial, membina kerangka cerpen menggunakan peta bulat dan menjana idea untuk menghasilkan perenggan pembukaan cerpen. Jadi, sebagai pengguna internet, kita mestilah sentiasa berfikir sebelum berkongsi maklumat, tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenali dan menggunakan media sosial dengan bijak serta bertanggungjawab. Jadi, terima kasih atas kerjasama dan penglibatan kamu semua sepanjang kelas pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan di Google Classroom ya. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Jaga diri dan semoga kamu semua sentiasa selamat. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sama-sama.